maksud kamunya kat sini, question kamu ni dia akan jadi 100 sin 3.14 radian plus 30 degrees. Kat sini line saya kata you choose, you nak degree ke you nak radian. Saya prefer guna degree. Suka tak terulang pada kamu, tapi make sure you punya calculator tu kenapa saya prefer guna degree, sebab after this question, soalan-soalan lain, chapter-chapter lain, usually kita guna degree je, kita tak guna radian. So bila you dah guna radian dekat first question, record diri kamu tak tukar balik kamu punya calculator, semua jawapan dah salah. Okay, so di advisable kamu guna degree. Tukarlah 3.14 ni kepada degree dulu, macam mana nak tukar, tahu tak? Pi radian sama dengan 180 darjah. So kamu ada 3.14 radian sama dengan 180 degrees divide by pi. Radian darab 3.14 radian. So berapa jawapan dia ni dalam bentuk degree? Berapa degree? Berapa? 179. Betul? Betul ke? Hello? Betul? Okey, maksudnya you ganti je lah kat dalam ni. 100 sin 179 degree plus 30 degree. Dah senang dah. Berapa ni jawapan dia? 0.01 second. Ni berapa? Sin 200 Betul ke? Betul ke? Ni 19 19 219 209. Okey, berapa jawapan dia? Negatif 48 point 48 volt. Okey, kat sini kamu sebenarnya kena kenal pasti untuk satu cycle penuh ni berapa T dia. T dia sama dengan berapa? 1/f kan? Katakan sebab saya pilih tadi frekuensi 50, berapa T dia? Berapa T dia? T ni unit dia second. Okey, berapa? Tak dengar lah suara kamu slow. Kuat sikit. Berapa? 0.02 Betul? Maksudnya full cycle dia ialah 0.02 second. Full cycle ni ialah daripada sini Tengah cycle ni, you jangan ingat dia pada 0.01, bukan. Tahu tak? Dia bukan 0.01 walaupun ni kan. Sebab dia dah leading by 30 degree. So dia bukan 0.01. Tengah ni kamu kena, lepas tu kamu dah tahu pula ni. Kena nak kira. Tak, ini just nak beritahu kamu, dia bukan pada, yang separuh ni bukan 0.01, bukan sebab dia dah shift ke depan. Okey, tak apa. Sekarang kita tahu pada kedudukan T sama dengan 0.01 second, dia bernilai negatif 48. So sebenarnya ni lama-lama 0.2 second ni bukan pada T tau. Sebab dia dah depan 30 darjah. Okey. So maksudnya berdasarkan jawapan kamu, dia berada di sini 0.01 second. 0.01 second. Sebab dia negatif 48.8 volt. 0.02 second ni bukan kedudukan yang sebenar sebab dia dah shift 30 degrees. Cuma nak beritahu time taken for one cycle is 0.02 second. Kalau kamu nak tahu lagi detail, kamu kena kira 30 darjah ni mewakili berapa second.
30 darjah sama dengan berapa second. You boleh guna kaedah second ni, degree kamu tukar dulu pada radian. Daripada radian kamu akan dapat dia punya T. Okay, tak apa, saya rasa itu dia takkan tanya. Bukan tanyalah panjang kan. Just saya nak beritahu, macam ni lah kamu kena kira dia punya nilai voltage based on the time dengan degree. Dan perbezaan di antara radian and degree. Boleh, you all faham tak ni? Kalau tak kamu kena kira ni berapa time taken. Saya rasa dia takkan tanya yang itu, betul. Kecuali dia akan tanya nama tu macam ni, ada T sama dengan something, berapa nilai voltage dia. Dan kamu kena identify antara radian dengan degree. Okay, boleh? Alah ni kalau tak dekat Newton, dia akan tanya kamu nanti kat ataupun yang saya rasa simple je kali ni, dia tanya buku je. Okay? Boleh? Boleh? Soalan nombor 1, make sure you boleh jawab dalam bentuk apa ni, sampailah ke dia suruh identify nilai voltage pada certain degree or certain time. Okay, kalau aku tidur ni sama. Kamu punya EMF ni Okay, now waveform. Waveform ni saya dah suruh kamu try tutorial yang 28 ni. Dia tak sama lah, lain, tapi saya nak you faham. Ini dalam bentuk sign kamu kena faham kalau dia bagi dalam course macam mana pula. Okay, let's we try. Kamu nak take 5 ke nak terus buat ni? Terus. Boleh ke? So, saya plan kita buat dulu soalan ni. Tak semestinya sama soalan ni, tapi make sure you faham yang ni Boleh? Okay, V1. V1 in instantaneous value. First kali inilah dalam bentuk instantaneous value. Kenapa tulisan ni? Okay, instantaneous value. Instantaneous value. V1 equals to 180. Maksudnya voltage drop across two components and connected in series across an AC supply. Ini sebenarnya based on the AC center. There are two voltage drop, satu V1 dan V2 connected in series, V1 and V2 series across the arrangement dia macam ni lah, dia kurang. Okay, across C supply. This is the circuit. So V1 is 180 times 314T. Okay. And then V2 180 times 314T plus 5 over 3 volt. Okay. This instantaneous value dia tanya apa? Voltage instantaneous. Okay, soalan ni dia suruh kamu kira voltage of the supply. Okay, voltage of the supply. Kalau kamu tengok dia punya panggil circuit kan? Voltage supply ni maksudnya apa? Vs sama dengan V1 plus V2. Maksudnya dia nak sum lah kan? Betul tak kelas? Sum of V1 and V2. Okay. Dia bila dia nak buat ayat apa, kadang-kadang lagi dalam bentuk macam ni. Kadang-kadang dia kata V1 plus V2 sama V1 V2, ataupun dia kata okay, V supply. So V supply ni ialah V1 plus V2. Boleh tak kelas? Boleh tak? Ni dia suruh kamu kira V supply ni, maksudnya sum of the V1 and V2 in trigonometry form.
Tapi ingat lagi sepenaja trigonometric form ni kena buat apa? Tapi ingat. Dia firstly daripada instantaneous value ni kamu kena tukar kepada dalam bentuk phasor. Okay. V1 phasor dia akan jadi apa kelas? 180. Phasor dia akan jadi apa? Terus jadikan dia sudut. Saya nak tahu berapa sudut dia untuk V1. Baru ya, nasib baik ada yang betul. Yang lain ni okey tak ni? Bukan? Okey, yang lain okey. Yang lain okey lah. Dia lah risau saya ni. Janganlah sampai midterm tak boleh jawab sekarang. Okey, V2 120. Okey, berapa angle dia ni kelas? V2. Kamu directly je tengok angle dia kat sini. Ni sepatutnya angle dia kan. Tapi yang dia bagi ni pi over 3. Maksudnya apa? Ini dalam bentuk radian. Tapi kalau bentuk phasor, kamu kena bagi dalam bentuk degree. So, kamu kena tukar dulu pi over 3 ni dalam bentuk degree. Ni tak susah sebab dia bagi dalam pi. Kita tahu pi radian sama dengan 180 darjah. So kalau pi over 3 maksudnya berapa kelas? 60. So sebenarnya V2 kamu ni ialah 60 darjah. Boleh tak ni? Okey, boleh. Okey, ni positif Kenapa positif? Sebab dalam instantaneous value pun dia tambah 60 darjah. Directly je 60 darjah untuk kamu punya phasor. Boleh? Boleh tak? Okay, bila soalan ni diminta dalam bentuk trigonometric form, kamu kena buat dalam bentuk horizontal dengan vertical punya analisis. Horizontal. Ingat tak lagi tu? Saya pernah ajar kan? Dah. Horizontal axis, komponen komponen ataupun axis. Okey, kita tahu V1 horizontal. Kalau horizontal dia yang horizontal x-axis. Ini ialah vertical. Kalau yang ini, part yang ini dia ialah V cos theta. Kalau kamu ada satu phasor ataupun punya vektor kan, kamu nak dapatkan dia horizontal component, dia akan guna V cos theta. Kalau untuk vertical, kita akan guna V sin theta. Betul tak kelas? Untuk V1 horizontal axis, kita akan dapatkan dia punya equation, which is V1 cos berapa degree untuk V1? Cos berapa? 80 darjah. Okey, berapa jawapan dia ni? 1 tumpuk kan? Potong sembilan. 1. Ini lah 1. Okey, ni V1. How about V2? V2 horizontal. Sama dengan V2 berapa? 120 kan? Cos 60 degrees. V2 angle dia 60 degrees. Ni jawapan kamu berapa? Cos 45 kan? So dia akan jadi berapa jawapan kamu ni? 60. So V1 plus V2 horizontal equals 180 plus 0. Ni ialah horizontal. For vertical, V2 dia berapa? update V2 soalan berapa? V2 ni 120 kan? Boleh? Boleh. Boleh.
Okey. So V1 vertical, vertical ni kita akan guna V1 sin theta kan. Okey, V1 berapa? Berapa V1? 180 180 sin angle for V1 ialah 0 kan kelas. So berapa jawapan dia? Sin 0 berapa? Kosong. Okey. So jawapan kamu ialah kosong. How about V2 vertical? Sama dengan V2 sin. Okey, V2 berapa angle dia? 60. So sin 60 lah kan. Okay, sin 60 berapa? V2 berapa? 120 tadi betul kan? So 120 sin 60 berapa kelas? 155. 155 betul ke? 03. 03.92. 103.92. Satu 103.92 volt boleh So dia nak V supply maksudnya lah V1 plus V2 kan. So, untuk vertical axis ini kalau tambah, kalau isu tolak, buatlah tolak operation kan. V1 plus V2 vertical equals to 0 plus 103.92 volt 103.92 volt. Okey, kita dah ada vertical dan kita ada vertical, horizontal and vertical Kita cuba lukis untuk horizontal ni kan, betul? Berapa horizontal axis dia? 240 240 volt. Vertical ni positif mana kat atas, negatif kita guna lukis ke bawah. 100 ni vertical 103.9. So this is your magnitude of V1 plus V2. Okay, and this is the so macam mana kamu dah dapat? Ini dah pakai trigonometry ataupun dia dah pakai teorem Pythagoras. V1 plus V2 sama dengan apa kelas? 240 kuasa 2 tambah 103.92 kuasa 2. Berapa jawapan dia ni? 261.53. 261.53. So V1 plus V2 magnitude dia ialah 261.53 magnitude Okay, how about the angle? Kita pakai trigonometry ataupun teori Pythagoras, kita tahu ini kamu boleh pakai tangent. Tangent negative 103.92 dibuatkan 200. So the angle should be berapa? Kita calculator. Berapa? 23.41 degree. 241 degrees. Nampak tak? Ini kalau dia teknik trigonometry. Kalau dia kata okey, kira je V1 and V2, kira je V supply kamu ni, VS ni, dia tak suruh guna trigonometry, can take professor ni sesenang itu. Macam mana? Andai kata dia kata tak perlu guna trigo kan. So V supply jadi V1 plus V2. V1 kamu ambil je vector ni terus 180 degrees plus your 120 60 degrees. Inilah kalkulator kamu tu. Kamu akan tahu sama guna ni 261 and the angle 3 berapa? 41. Okey. Kalau dia tak suruh guna kaedah trigonometry, directly cari jawapan dia. Ataupun kalau kamu compare, jawapan kamu nak lagi sahih, kamu jawab betul tak, you boleh buat dua-dua teknik, betul tak jawapannya. Okey? Boleh? Sebenarnya dia senang je
Okey, ini dah habis lagi soalan dia. Okey. Yang kamu kira ni tadi ialah voltage supply yang all the calculation ni, because bila you tukar daripada instantaneous value ni 180 ni kita tahu ini ialah V1 maximum. Bila you tukar kepada phasor pun 180 ni it is V maximum. Okay, sebab you direct guna 180. Even though sebenarnya penukaran instantaneous value ke phasor patutnya kita guna RMS value, tapi daripada mula saya dah ajar you boleh directly je guna maximum ni sebab bacaannya nanti sama. Tiba-tiba soalan ni dia minta RMS voltage of the supply. Okay, by calculation tadi kamu kira V supply yang ni 261.53. Sebab phasor yang kamu guna ni semua ialah maximum value. Betul tak kelas? Maximum 1, maximum 2. So ini kamu dapat ialah V maximum supply. Dia nak V RMS supply. Betul tak yang dia nak tu? V RMS supply. Apa yang kamu perlu buat? Ambil je lah 261.53 volt bahagi set. RMS value kamu bagi 2 kan? Okay, berapa jawapan? Jadi kita buat ke tepi. Berapa jawapan dia? 184. 184.93. Okay? Jadi baru dia tanya, what is the frequency of the supply? Kita tahu yang diberi ni ialah informasi yang diberi. Ini ialah omega T. Omega sama dengan apa kelas? 2 pi F. Boleh tak kamu dapat berapa frekuensi dia ni based on this equation? Boleh kira Boleh. Okey, sepatutnya frekuensi dia ada jawapan ni. 50 Hz lah. Okey? Okey, make sure you faham this type of question. Tapi ini dia bagi sin 180 sin 314. Sin 180 sin 314 ni bila is dia punya waveform T1. Sini lah, saya lukis sini. Sebab dia sin dia memang start dengan kosong. Betul tak kelas? Ialah 180. Okey. 180 volt. Kalau equation kamu sin. Kalau equation dia 180 cos. Macam mana kamu nak lukis kelas? Sebab sin memang start dengan kosong kan? Okey, katakan V1 kamu 180 cos T140. Macam mana kamu nak lukis gambar dia? Cos ni, kita tahu dia started dia macam ni. Dia start dekat ni cos punya waveform. Kat sini lah negatif 90 darjah. Kat sini lah 90 darjah. Tahu tak? Tahu ke tak? Sebab tu bila kamu kira cos 0 darjah, dia dapat 1. Ni 1. Kalau sin 0 darjah, dia dapat 0. Faham tak? By calculator pun betul. Sin 0 ialah 0 sebab dia start dekat 0. Kalau sin 0, dia dah start pada maximum value tu 1. Okey, faham tak yang tu? Yang ni kamu faham tak? Tak faham, kena faham kan? Sebab soalan dia melibatkan cos nanti. Okey, kita guna soalan yang sama. Dia kata what if 180 sin ni dia jadi cos. Okey. Sorry. 180 cos 314 and 120 sin dia jadi 120. Okey, kita buat boleh tak kita buat sekejap? Boleh. Okey. Jadi saya tutup dulu. Kita try buat soalan yang sama tapi kita tukar dia punya arrangement jadi cos omega T. Okey. Instantaneous value.
Instantaneous values V1 180 cos 3140. Okey, boleh? Kita tukar kepada phasor, dia jadi apa kelas? V1 juga. Sudut tetap. So, okey, bila tukar, even though dia set cos pada phasor, dia masalah dia ambil ini sudut sahaja. Nampak tak? Nampak tak beza dia? Masalah dia ialah bila kita lukis graf untuk V1 dan V2. Untuk kes ni, kamu boleh start dengan lukisan kamu 180 darjah, start dengan kosong dulu. Kita tahu ini ialah sin, tapi saya nak cos kan, 180 darjah, 180 volt lah maksimum dia. Dan 180 darjah, sorry, inilah maksimum value dia. Maksimum value 180. Tak nak dia punya waveform ni start dengan cos. So apa yang berlaku sebenarnya, kamu kena shiftkan kamu punya ni. Nanti bila you buat janganlah ni kan, maksimum value berlaku kat situ. Ini lah negatif 90 darjah. Sebab dia start dengan kosong sebab ni dia punya V1 ni start kosong, tapi dia kena shift sebanyak 90 darjah because of cos ni. Okay, faham tak ni kelas? Faham tak? Faham. Okay, now look at V2. V2 ialah 120 cos omega T plus, ini dia plus jadi plus ke minus ni, maksudnya 120. Cuba kamu tukar ke phasor. Tukar ke phasor, dia akan jadi apa? 120. Sudut dia berapa ni? Sudut ni sama dengan 60 darjah, sama ada masalah. So phasor dia sama juga dengan yang kita buat sin tadi, sama cos dan sin. Bila kamu tukar pada phasor, dia tak berubah. Dia hanya ambil magnitude dan ambil problem dia hanya bila kamu nak okay, kamu boleh start juga. Kita tahu kita lead by CDD kan, so sebenarnya bila kamu lukis, mungkin kamu akan kira kamu boleh lukis directly 60 darjah dahulu. Originally kalau sin 60 darjah ke depan ni 90 darjah kan, 90 darjah. Ni lah 60 darjah. So kalau lukisan 60 darjah di sini. Ni kalau sin kalau gitu, magnitude dia pun lagi rendah sebenarnya. Salah lagi, kena turunkan magnitude belum bangun. Banyak aku kamu nyari. 120 darjah. Oh, sini. Okey, so maksudnya inilah 120 darjah. Dan dia sebenarnya start kat sini 60 darjah. Ini ialah kalau guna sin. Now, dia guna cos. So sebenarnya kamu kena shiftkan dia. Shiftkan sebanyak 90 darjah. Depan sebanyak 90 darjah. Ni 30-an. Ada lagi 60. So berapa ni? Ini gerakkan dia kat sini. 150 darjah. Okey, boleh? Boleh. Kalau kamu start kira awal-awal dulu pun boleh. Saya boleh angkat sini. Ni cos. Nampak tak? Inilah 120. Kalau tak kamu set kat 90 darjah. 60 ni berapa ni? Saya kira 150 kan. Dia lead, yang ni ialah lead. Lead maksudnya dia berada di sebelah kiri.
Dan kita tahu dia cos. Cos pula dia dah tambah 90 darjah. 90 tambah 60, so total ialah 150 darjah. Boleh? Boleh tak tu? Boleh tak? Ini kan praktis dah ni. Okey? Ini 60 darjah. Boleh tak kelas? Ini V1. Boleh V2. Okey, ini baru suruh lukis. Tapi kalau dia cakap saya nak total beli supply juga, sama juga V1 plus V2. Kalau by calculation je, you directly je ambil assessor punya dulu. Okey. V1 180 darjah kosong. So 180 volt kosong darjah plus 120 volt sudut 60 darjah. You directly the question do not ask you to use trigonometry. You directly use your calculator. Patutnya jawapan dia sama tau. Jawapan dia mesti sama. 261 ni volt 23.41 ni B supply kan. Betul kan? Ini if you convert into instantaneous value, VSP 261.53. Instead of sin tadi, kita akan guna cos kembali. Boleh? Boleh tak? Boleh. Omega P plus 23.41. Itu beza dia. Bila you keep cos kita ada additional. Okay, boleh tak? Faham tak ni? Sin boleh tak? Dia dah macam ni, kadang dia tanya juga during T equals to 0.001 second berapa PS, berapa nilai voltage dia. Kira lah 0.001 guna cos guna cos bagi waveform dah guna cos 2πf tadi T kamu kan T lah 0.0 kita settle untuk saja tambah 23.41 darjah. Remember this one ialah dalam bentuk radian, ini dalam bentuk degree. So make sure you convert either one. Boleh? Boleh? Ada soalan? Senyap ni. Okey tak ni? Okey, sebenarnya saya dah buat 2 kali sebelum masuk kelas saya try buat. Ada je ini sama je. Buat boleh access punya nota ni kan. Dan untuk chapter 1 ni, tutorial, solution dia ada je belakang ni. Apa kan tak ada solution dia? Chapter 1. Ada kan? Dia ada example soalan lagi. Cubalah buat ni. Entah bila ni soalan tu. Saya ada bagi solution dia, boleh tengok. Chapter 2. Tutorial. Ni saya ada bagi exercise. Korang buat tak ni? Saya nak bagi jawapan, saya nak cakap you all buat, boleh tanya saya. Siapa tanya saya boleh? Ada juga ada seorang dua dah tanya, dia dah dapat jawapan. Untuk soalan ni, saya rasa soalan current macam mana nak kira current? Dia guna P equals to VI cos I sama dengan P dibuat by V cos theta. Boleh? Guna equation untuk yang current. Okay? Ada soalan tak kelas? Ya, ada. Ya, ada aja budak ni. Boleh jawab ke Khamis ni? 8. Oh, nanti saya nombor meja. Kamu tolong write down your nombor meja lah dekat answer sheet. Oh, saya suruh nombor meja tu dekat soalan.
Tak apalah, nanti letak nombor meja kamu, nombor meja dengan nombor meja. Boleh malam ni malam Khamis nanti? Boleh? Boleh. Kita ada setengah jam lagi. Continue dengan chapter 3 ke nak berhenti ni? Berhenti kat revision. Revision chapter 2 doktor. Chapter 2 kan saya dah bagi banyak. Chapter 1 saya tak nak discuss lagi. Kamu boleh quiz kamu boleh tengok kamu ni exercise tu. Soalan sport. Ni. Okey, boleh tanya soalan sekarang. Yang mana kamu tak faham? Saya tak bukan, saya dah rasanya saya dah deliver all. Saya dah tunjuk untuk kamu jawab exam. Saya nak kamulah tanya saya jawabkan. You nak saya tolong yang mana? Doktor nak tips. Tips inilah semua tips yang keluar dari mulut. Apa lagi? Cuba solvekan soalan ni doktor. Nak buat juga. Okay, saya rasa saya akan try bagi apa? Kita try bagi bukan hint lah, try bukan buat solution sepenuhnya, kamu kira nanti. Okay, boleh? Tak sempat nak buat ni. Okay, 200 volt, maksudnya supply kamu 200 volt. This is her single phase following load in parallel. So basically ada 3 load. Kamu boleh lukis ni supply kamu connecting to 3 parallel loads. Ada orang call lah ni scammer ni. Hello, kau masih bersama saya ke tak ni? Load pertama, load kedua, load ketiga. Okay. Given information yang supply lah 200 volt, frekuensi 50 Hz. Load given information, the first load is, okay, you tengok unit dia ialah VA kan. So maksudnya ni information apa ni? Unit VA S1, betul tak? Betul. Sebab tu penting untuk kamu tengok unit dia VA and the angle is 60 degrees. You tengok power ni, S ni power kan, apparent power, betul tak? Apparent power having 60 degrees positive, kamu tahu dia ialah inductive load, betul tak? Ingat tak? Ni apparent power positif ni maksudnya dia ialah inductive load. Okay, yang kedua 400 watt with unity power factor. Given information dekat sini ialah P2, 400 watt, power factor 1. Okay, so berapa power factor yang pertama? Dia tak bagi kan? Jadi kamu ada sudut ni, power factor sudut ni, equation power factor. Okay. Cos apa? Theta. Cos theta kan? So power factor 1 tu sebenarnya ialah cos theta 1. Theta 1 apa? 60 volt. 60 volt, 60 degree kan? Cos 60 darjah. So berapa power factor untuk S1? Cos 60 degree tu berapa? Kalkulator kata berapa? 0.5. So power factor pertama ni 0.5, leading or lagging kelas? Leading or lagging. Macam mana kita nak tahu dia lead ke lag? Yang kamu hanya diberitahu 300 VA 60 degrees. Dan kamu tahu untuk load yang pertama dia punya power triangle ialah positif. P1 positif, S1 dia pun positif. Theta, so power factor leading lagging ni dalam leading macam mana? Power positif, power factor lagging or leading? Power factor
dah angkat banyak kali. Power factor sebenarnya refer to apa? Dia power. Current. Kalau current kamu lead, I kamu, kalau theta kamu ni positif, dia akan jadi leading power factor. Kalau current kamu negatif, kamu akan jadi lagging power factor. So, informasi yang kamu ada ni power, kamu tak ada current kan? Power kamu positif. Jadi, kamu tahu power factor ni based on current. Sebenarnya equation dia V equals to VI conjugate. S dengan current ni mestilah opposite. Kalau current kamu positif, your power ni akan jadi apa? Negatif. Negatif. Dia macam ni. Zero negatif. Okay? S dia akan bersudut negatif. Jadi kalau kamu lagging power factor, which is your current is lagging, kita tahu antara current dengan power ni must be opposite. So power kamu akan jadi positif. Betul tak? Dia positif. Theta dia positif. Theta dia negatif. Lagging power factor ni kita tahu dia lah induktif. Bateri Induktif load will have negative current, lagging power factor, but power is positive. But for negative or leading power factor, kita akan dapat positive current. Your power will become, current and power will have opposite angle. Kalau current kamu positif, power kamu negatif. Kalau current kamu negatif, barulah power kamu positif. Okey. Tengok balik S1, dia ialah sudut positif. Dia jadi power factor leading ke lagging? Lagging. Power factor kamu lagging. Baik, kena ni. Lagging. Kau tak Induktif load. ada yang apa dalam tempat. Okey, yang kedua power factor dia dah bagi unity. Unity ni kamu tahulah memang dia punya ni hanya resistor saja. Okey. Ini wifi. Ni power factor 1 untuk load 2 untuk load 2, inilah load 1. Aku kerjas ni. Given information P sama dengan 400. P2. Power factor equals to 1. Power factor 2 So apa equation power factor? Cos theta. So berapa sudut dia? Cos negative 1. Berapa sudut dia? Berapa sudut dia kelas? Cos negative 1 sama dengan apa? Kosong darjah. So bila you lukis sebenarnya power dia ini ialah 400 watt. Angle dia ialah kosong. Apa terjadi dengan S dengan Q? Q2 pun kosong. S2 S2 sama dengan 400 sama kan? Sebab itulah power factor dia cos theta ataupun P over S. Equation cos theta ni sama P over S kan? Sama dengan 1. Okay, clear tak yang ni? Baru load 2. Load 3. Information untuk load 3, dia bagi P 400 watt juga. Tapi power factor 0.9. Power factor 3. Ni power factor 2. 0.9 leading. Bila power factor leading ni kita tahu dia punya load ni sebenarnya ialah apa? Leading. Current positif. Sebenarnya ialah capacity load. Kalau lagging ni kita tahu dia ialah inductive load. Boleh tak kelas? Boleh tak?
ke laut dalam je korang ni? Okay, leading nampak tak dia leading? So, leading ni kita understood dia sebenarnya ialah capacitive load. Okay, so untuk load 3, power factor 3, 0.9 lead. Apa equation dia? Cos theta kan? Cos theta 3 dengan cos negatif 1, 0.9. Berapa angle dia kelas? Cos negatif 1, 0.9. Berapa angle dia? 2.4. Ha? Kita ingat. 2.4. Okay, dia ni lead tau. Lead maksudnya capacitive load. Power dia positif ke negatif? Power factor leading, dia punya triangle untuk power ni positif ke negatif? Negatif. Okay, as I said, sebenarnya relationship power dengan current inverse proportional angle proportional, dia different angle. Power dengan current angle dia mestilah berbeza sebab kita ada conjugate ni. Dia leading, power factor dia lead, maksudnya current dia positif. Jadi power dia akan jadi negatif. Jadi dia drop dia punya power. Inilah P 400. Angle ni because of leading dia jadi negatif ni. 25 times. So kamu kena cari S3 ataupun Q3 which is negatif. Yang kamu hanya ada sudut dengan 400. Boleh dapat tak S3 dengan Q3? Semua guna kaedah trigonometry. Okay, tapi saya rasa soalan dia senang je ni. Current for each branch. So dia nak I kat sini. I1, I2, I3. Informasi yang kamu ada ni ialah S. Voltage sama semua voltage dekat setiap branch ni sama sebab dia daripada supply voltage equals 200 dan kita tahu sudut dia ialah kosong. Okay. Boleh directly guna S equal to VI conjugate. Dia minta current pada setiap satu branch kan? I1 sama dengan apa? Ambil equation VS equal to VI conjugate. Conjugate yang tinggalan. Okay, so I equal to S divided by V. Dua-dua ni perlukan conjugate. Your first S1 ialah 300. Boleh direct dia ambil sebab dia dah bagi kan. V1 ialah 200 kosong darjah. Kedua-dua ni kamu kena conjugate kan. Sebab based on this equation, conjugate ni kat current. Okay, bila kamu terbalikkan both S dengan V ni kena conjugate. So kamu akan dapat jawab dia. I1 sama dengan berapanya? Kiralah ni. Sudut kamu ni akan jadi negatif 60 darjah ni nanti. Cuba double check saya tak ada answer. Tapi 300 bagi 200 ni 1.5 kan? Betul. And here. Dan sudut ni because of conjugate dia akan jadi negatif. Bukan load 1 ni dia tak cakap dia leading ke lagging. Kamu yang current ni ialah negatif kan? So it is understood power factor 1 ni lead ke lagging. Cos 60 darjah. Lead ke lag? Current negatif. Negatif. Power factor ni tengok current. Current ni negatif, dia lead ke dia lag? Lagging. Okay, cos 30 degrees ni berapa? Cos 30 degrees lagging. Oh ni ada dekat sini 0.5. Ni power factor dia. Dia tak tercari tapi saya nak tahu current nombor 1 ni kan. Kita tahu by current 1.5 negatif 60 dia punya power factor ialah lagging. Untuk branch nombor 1 sahaja dahulu. Okay, baru dapat cari I1, I2 pula. I2 ni dia tak bagi kamu S tapi dia bagi Q.
Tapi sebab dia unity kan. Ni. S kamu pun kamu tahu 400. Betul kelas? S2 ni sama dengan 400 darjah. Kan? Betul tak? Betul tak? Sebab power factor dia unity. Faham tak ni? Faham. Nah, klik jawab faham. Okey, I2 guna equation yang sama ni, S2 V2. Oh, ini titik. Okey, S2 kamu tadi kita dah kira ialah 400 darjah. V2 voltage yang sama parallel to load. So, kita dapat V2 dia ialah 200 darjah. Ini lagi senang. Berapa ni 4 bagi 2? 2 ampere. Sudut kosong. Memang kita dah declare tadi, because of power factor unity, kita tahu dia ialah resistor sahaja. Sebab tu current dia pun 2 ampere sudut kosong. Kita tahulah itu resistor. Kan? Betul tak? Betul. I3. S3, V3. Jangan lupa conjugate ni. Branch nombor 3, dia pun sama. Dia tak bagi S, tapi dia bagi kamu power, dia bagi kamu sudut. Kamu kena kira S3 lah. Boleh kira tak S3 ni based on this triangle ni? Informasi yang kamu ada ialah angle, kamu ada P. P dengan S ialah equation apa? Cos theta lah kan? Okay. Ulang balik. Cos theta sama dengan P over S kan? 3. So kita nak cari S3 kan? P3 bahagi cos theta 3. 400 watt divided by cos dia berapa? 0.9. Cos theta dia 0.9 kan? Berapa S3 dia? 444.4. Yeah. So apa unit dia? VA. Tekanan power unit VA kan? Angle dia pula macam mana? Angle dia sama. Negative 25 point. That is the angle for load 3. Ni load 3 je kan? Okay, so bolehlah kamu kira I3. Kenapa? Sebab kita perlukan S tadi. S3 berapa? 444. Divided by 200. Ni angle ni kamu kena ambil kira. Berapa angle dia? 25 point. Berapa angle ni? 84. Tapi jangan lupa ni sebenarnya ialah kamu dapatlah current dia. Okay, boleh kira. Ni soalan ni so kira current kan? So kira pula total current. Dah boleh dah dapat. IS sama dengan I1, I2, I3. Kemudian overall power factor. Overall power factor ni ialah dekat I supply ni sudut. Kamu kira ni semua nanti kamu akan dapat IS and the angle kan? Theta S. Inilah power factor dia. Okay. Power factor equals to cos theta untuk keseluruhan tadi. Dan kamu tengok total IS ni, sudut kamu tu positif ke negatif? Kalau sudut untuk keseluruhan ni negatif, dia akan jadi lagging power factor untuk keseluruhan. Kalau sudut yang kami kira ni positif, dia akan jadi leading power factor. Sebab power factor dia depends on current. Current kamu negatif, dia akan jadi lagging power factor. Current kamu positif, dia akan jadi leading power factor. Boleh ke? Ada ni factor correction. Ini kamu boleh refer lah kita perbincangan sebelum ni banyak on power factor correction. Okay, serasa cukup kot. Dia tengok soalan case kamu juga. Dan nanti dia akan juga tanya pasal current. Macam mana nak reduce current, berapa dia punya capacity needed semua tu. Boleh go through lah. Okay tak kelas? Dan kita kena login ni. Tadi saya cerita pasal
Macam ni. Ni kita dah discuss kan chapter 1 tadi kan? Chapter 2 dia akan, sebenarnya ada 2 soalan juga. Dia akan bagi Lita lah, Lita. So dia akan kamu kira lah the current, voltage. Apa lagi kita kira nanti, factor kata, power. Okay, and then soalan kedua kita akan buat power factor correction. Power factor correction ni sama juga, nanti dia akan tanya what is the new capacitor ke inductor ke, saya tak sure, capacitor ke inductor. Sebab tu make sure kamu kenal pasti the overall system tu dia punya power triangle negatif ke positif. Kalau power triangle kamu ni negatif, ni maksudnya Q kamu dah negatif kan? Kita nak compensate dia, nak kurangkan Q ni, kamu kena tambah L ke kamu kena tambah C? Kalau negatif kan? Yes, betul kan? Ini negatif angle dia. So ini nak compensate ni kamu kena tambah L. Tapi kalau power kamu positif, kita nak rendahkan ke ini Q positif kan? Kita nak rendahkan dia kan? Power factor correction will have new angle and new Q new tu. Kamu nak compensate dia ni, ke bawahkan dia, kamu kena tambah C. Okay, ini kena clear lah. Sama juga tadi, negatif. Ini negatif power kan? So ini ialah leading power factor kan? Yang positif ni, inductive fluid ni, dia ialah lagging. Okay, tak apalah, kan pening pula kamu. So bila calculation kamu, tengok dulu Q kamu tu positif ke negatif. Bila you draw dengan triangle tu positif ke negatif, then you boleh buat power factor correction. Boleh refer lah perbincangan kita sebelum ni, semua kita dah discuss sebenarnya kan? Betul kan? Untuk kedua. Okay kelas, saya rasa cukup saya punya discussion and revision for your midterm. Sepatutnya kamu dah boleh buat beberapa contoh soalan lain ataupun buat berkali-kali apa kita discuss. Semoga kamu dapat jawab lah soalan midterm. Kalau ada soalan, you print screen tanya saya. Dan kalau saya tak jawab, kalau saya tak jawab lambat, tolong follow up. Mungkin kamu tanya tu saya tengah dah tanya tengah malam kan, tak tahu saya nak jawab. Saya tengah drive ke, saya tengah makan ke, tak boleh nak directly jawab. Kalau lambat sangat saya jawab, you follow up. Soalan-soalan berbentuk macam ni saya kena jawab lah. Alasan saya tak jawab. Kecuali you tanya pukul 6 petang kan, exam pukul 8 je pukul 6. Kalau boleh sempat saya jawab, saya jawab. Okay? Jangan lewat. Okay, kita semua. Boleh, madam. Di